Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Vlogan bersama saya Vlogan dan penamping saya yang setia, Manik. Kami kini berada di mana? Di Jeram Gading. Pada beberapa bulan lalu kami ada singgah ke sini. Tapi bukan di kawasan ni lah, tapi di bawah sana. Betul-betul di bahagian jeram, di bahagian sungai. Tanpa mengetahui yang tempat ni ada kira camp terbiar. Dan setelah melalui satu laluan yang amat bertahanlah, mencabar, lihat di situ di seberang jeram tu ada sebuah camp yang terbiar yang saya dapati. Sedikit carian yang saya buat, dibuka pada sekitar 2018 atau 2019. Namun tidak lama sebelum itu dunia dilanda COVID, dan sejak itu camp ini telah terbiar. Jadi saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keadaan sekeliling apa? Walaupun tak sampai 10 tahun tempat ni terbiar. Lihat, ini saya rasa salamun qaulam min rabbil rahim. Salamun qaulam min rabbil rahim. Salamun qaulam min rabbil rahim. Walaupun camp ni tak ada lama sangat terbiar kan, tapi kelihatan agak teruk. Ini mungkin tempat berkumpul kan. Maaf. Meja semua dah reput. Oh gila ni syaitan macam. Aduh, tusuk. Ni keadaan tandas. Oh gila ni syaitan macam. Pisau, lawa apa. Tandas ni sekali dengan shower, tempat mandi.
bilik tadi. Bukan. Kan bilik tadi. Apa? Yang tempat berkumpul kan. Pentas tu. Oh, ni dapur. Oh. Ni macam tanda-tanda orang pecah masuk. Tu, ada boleh naik. Tu lah, macam ada satu bangunan. Tengok bumbung macam lama. Nanti kita akan tengok. Mungkin lah, store. Aku tak bawa torchlight lah. Cuma bawa lampu ni. Ni latihan CPR. Annie ke mannequin biasa? Bukan Annie Aduh, ingatkan tak ada tempat yang terlampau gelap. Dia satu macam gazebo, pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisau. Oh, terpijak dekat dia punya apa, alang. Suatu masa dulu mungkin belakang ni laluan untuk jungle trekking yang dianjurkan oleh pusat pengurusan camp. Tapi nampaknya dah, tengok. Ni ada tali air. Tu ada macam takungan air kan. Ni saya nampak ni ada satu lagi bangunan. Mungkin dibina masa lama dahulu atau baru dibina sekali dengan pusat camp ni kan, ataupun camp bina semangat. Ada nama lain ke camp-camp macam ni untuk team building? Kalau team building, camp bina semangat lah kan. Ada nama lain, pembangunan sahsiah diri. Kalau ada siapa tahu, boleh komen. Masalah tak ada orang komen. Mungkin meja facilitator. Ni banyak kabel yang dah dicuri. Tapi ni zinc ni baru lagi tau. Tak nampak macam lama lah. Tapi kayu dia nampak macam usang sikit. Ni kesan nanai. Saya rasa ini adalah surau. Ini tempat semayang ni untuk muslimat. Kat keliling dia ada landasan atau railing untuk tirai ataupun langsir. Betul lah. Sini ni surau ni. Surau tempat semayang. Ni mungkin ruang semayang untuk perempuan. Sebab ada rail untuk langsir. Bayanglah, semayang pun dalam menghadap alam. Tengok tanda-tanda ni. Tu semut tu. Apa? Tu lah, semayang subuh pun sejuk lah. Tak tahu arah kiblat mana. Mungkin dia dibina ikut arah kiblat, tak tahu kan. Sini arah kiblat ke, ataupun serong sikit ke. Ni tak pasti benda ni. Mari kita lihat. Bersemak. Nak naik ke terus? Terus ke naik? Naik ke? Bismillahirrahmanirrahim.
Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Sabar eh. Ni bahagian belakang ada laluan, tapi tak menuju ke mana-mana kot. Mungkin denai. Tu macam tadika ada. Tengok dia menjala. Masya Allah, cantik tu. Ada pilih air. Tak tahu ada air tak. Dah tak ada kot. Malas buka. Macam tadika tu. Aduh, apa bijak. Atap. Ni dah laluan tadi yang kami lalu dari surau tu. Ni. Oh, lamanya. Oh, ingatkan masih on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku ni selalu buat benda bodoh. Tak bawa flashlight. Apa dah? Ini tanda kecurian nama dia. Mungkin ni kot bilik urus setia kan. Office dia ke bilik dia kan. Ada bracket TV, ada. Tapi lah, harap itulah, tak suka kalau orang tu tahu. Kalau ada orang tahu tempat ni, adalah kerja-kerja bukan-bukan yang dia buat. Oh ni lah, takut. Interesting. Ni bahagian luar tadi. Ni mesti frame ni daripada ha? Tu lah. Frame daripada besi tau. Dah berkarat. Oh, maaf keluar. Bilik ni lebih kurang dah berkulat. Langsi masih ada. Kalau dari luar nampak macam ada orang ni. Oh, shower dia besar. Maaf lah. Ui. Sorry dudes. Wah. Sejuk. Ya. Tu ni. Oh, ni style cantik. Proper lah, proper. Tak adalah macam biasa je, tombol bulat. Baru tak sampai 10 tahun dah macam ni keadaan. Sebab ni pintu terbuka semua kan. Unsur alam dah mula mengambil alih. Kelembapan. Oh, ni box extra apa ni? Kau mesti repair extra. Buka sikit. Oh, betul lah. Extra boy. Nampak? Boleh dapat kan lain? Tu. Ni dengan frame gambar dia. Frame ni, cermin. Thank you.
Awal rumah ni. Rumah fancy tengok. Semata-mata nak curi kan. Habis. Macam lalu. Aku lupa biar mana tadi. Bismillah. Tengok. Ni tak tahu yang mana beracun. Bijak. Balik rumah kalau gatal-gatal. Tengok. Sebab kita orang dah lalu, terbuka sikit lah, membentuk macam denai. Sebab tadi tutup tu. Ha? Tak payah. Ni kan jalan, aku dah tengok tadi. Tak boleh jalan mati. Dia terus tu, dia keliling rumah dah mati. Macam denai. Tempat masak. Okay lah. Okay, sini tempat berkumpul lah. Untuk beriadah. Untuk gathering. Mungkin tempat masak lah kan. Alkohol sendiri. Okay lah. Tempat yang menarik lah. Ni antara program dia. Hampir kena cuci mata. Apa dia? Hampir kena cuci mata tu. Apa dia? Kok tak perasan? Oh, ya ke? Antara program yang dijalankan. Ha, 2019. Hari pun macam nak mendung. Sejak semalam macam ni cuaca. Mendung tapi panas. Hujan tak juga. Tak juga kunjung tiba.
Sampai di sini sajalah perkongsian saya, Wolf Logan, dan pendamping saya yang setia Manik di Jeram Gading. Jangan lupa untuk like, share dan komen. Jangan lupa untuk nantikan video-video lain daripada kami yang jauh lebih merepek. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye bye. Yeah.